Kali pertama saya bertanya tentang ChatGPT, ini adalah sebuah taman bandar moden dengan kolam air yang tenang, reflection memang cantik dia. Struktur gerbang melengkung yang unik di tengah-tengah jadi fokus utama gambar. Bangunan tinggi di sebelah kiri beri rasa suasana bandar. Pokok besar dan hijauan di kanan seimbangkan suasana dengan alam. Cuaca cerah dan apa yang menarik dalam gambar ni, kata dia reflection air memang padu, nampak mirror, garisan walkway dan kolam bagi efek perspektif yang sangat cantik dan lighting natural katanya. Kalau nak buat posting dalam TikTok, sebenarnya saya nak tahu apa benda mahkota dengan landscape yang melengkung ini. Jadi saya akan buat satu lagi pertanyaan kepada ChatGPT. Ini hanya menggunakan ChatGPT. Okey, apa yang menarik kata dia, gerbang itu, ini kali kedua gerbang itu jadi centerpiece yang sangat kuat, ikonik. Ruang depan luas, rasa tenang dan lapang. Langit biru kata dia, clear, nampak fresh dan positif. Pokok sebelah kanan balance komposisi. Kemudian kalau gabung video gambar ni, caption yang betul, memang sesuai untuk posting motivasi, leadership dan inspirasi kata dia. Okey, dia bagi juga ayat. Hidup ini macam perjalanan, ada laluan yang luas, ada destinasi yang jelas. Yang penting terus melangkah walau perlahan. Tenang bukan sebab tempat, tapi sebab kita belajar untuk bersyukur. Power, geng. Saya tanya dia dari segi sejarah pula. Saya nak tahu sejarah tempat ini dan kenapa ia ada di sini. Ya. Jadi saya telah dapat gambaran gerbang dan lambang. Apa maksud lambang ini? Mahkota di atas gerbang, ya, melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Negeri Selangor berdiri di bawah pemerintahan Sultan. Mahkota kebesaran. Oi, apa negeri Selangor pula? Tak dapat dia ni, Shah Alam. Oi, tak dapat. Ini kat Johor ni. Oh, nampaknya tak dapat ke. Ya. The Crown Arch. Okey, ini adalah dibina. Okey, ada sikit lah. Ya, Helen The Crown Arch Johor Bahru. Home of Malaysian Travel Facebook page 2020. Where's visit Malaysia? The Crown Arch, the most photographers landmark in Johor, so I thought it was time to check out for myself. You will find it on Google Map. Laman mahkota Istana Bukit Serin. Ini yang saya nak ni. Ini adalah laman mahkota Istana Bukit Serin ataupun Crown Arch dia panggil, ya. Sejarah ringkas dalam bahasa Melayu, laman mahkota Istana Bukit Serin merupakan sebuah mercu tanda ikonik di negeri Johor yang terletak berhampiran dengan Istana Bukit Serin, iaitu kediaman rasmi Sultan Johor. Struktur Crown Arch gerbang mahkota ini dibina memperingati pertabalan Sultan Johor Sultan Iskandar Ibni Sultan Ismail pada 23 Mac 2015. Di bahagian atas gerbang tersebut terdapat replika mahkota baginda yang melambangkan kedaulatan dan kebesaran institusi di Raja Johor. Reka bentuk gerbang yang melengkung pula menyerupai gading gajah yang mempunyai nilai sejarah tersendiri pada zaman dahulu, khususnya sekitar abad ke-15. Gajah digunakan sebagai kenderaan diraja dalam pergerakan, juga berfungsi sebagai haiwan perang. Ini kisah berkaitan Sultan Mahmud Shah di mana baginda dikatakan terjatuh dari gajah semasa mempertahankan Melaka pada tahun 1511. Kejadian tersebut telah menyumbang kepada kekacauan yang akhirnya membantu kejayaan Portugis menawan Melaka. Selain itu, kawasan ini sebenarnya merupakan hadiah daripada Sultan Johor kepada rakyat untuk dinikmati sebagai kawasan rekreasi yang tenang di luar istana. Apa yang menarik di sini? Gerbang mahkota ikonik, simbol kebanggaan Johor, antara lokasi paling banyak dirakam gambar. Air pancet fountain di situ. Air pancet fountain terletak di hadapan gerbang. Waktu malam suasana lebih cantik dengan pencahayaan. Landscape taman yang cantik dijaga rapi oleh tukang kebun sesuai untuk bersantai dan bergambar. 4 pemandangan istana, ya. Berdekatan Istana Bukit Serin memberi aura eksklusif dan bersejarah. Tempat rekreasi rakyat sesuai untuk jalan santai, ambil gambar, OOTD, fotografi luang masa bersama keluarga. Jadi laman mahkota ini bukan sekadar tempat bergambar dan melambangkan kedaulatan diraja Johor,
dan mengangkat sejarah tradisi Melayu menjadi simbol hubung kait antara sultan dan rakyat. Rasanya amat menarik di sini. Tuan-tuan dan puan-puan perlu datang sendiri, ya, merasai kawasan Crown Arch ini yang ada di Johor. Di sana kita dah nampak juga ada bulan bintang ni, mahkota kan. Ujung sana ada bulan dan bintang. Mari kita pergi ke sana, lihat apakah yang ada di bulan dan bintang di sana. Oh, terbaru juga daripada segi apa, Johor punya royal family. Mana dia? Tunggu kat depan tu. Tak boleh berhenti suka-suka di sini kerana ia ada apa orang kata, polis menjaga, ya. Kalau kita lihat di sana ada polis. Itu adalah polis istana. Ini antara yang terhebat pagi ni. Kita dapat saksikan sendiri ni bagaimana tuanku, ya, ataupun golongan tuanku nak keluar ni. Boleh kita rekod kenangan ini. Adakah ini salah atau tak salah, saya tak tahu. Saya pun tak pasti, jadi saya cuba je lah rekod. Kalau kena marahkan, kita padamlah balik.